sekitar tahun 2008, ada seorang wanita juga, seorang perempuan juga pernah sesat dalam hutan, dan tempoh dia tersesat dalam hutan tu bukan sekejap, iaitu 19 hari. Dalam kita menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Puan Jaslinda yang telah tersesat dalam hutan, kira-kira 14 ke 15 hari lah, maknanya lebih kurang 2 minggu di kawasan Gunung Batu Putih di Perak. Dan Alhamdulillah telah berjaya ditemui hasil usaha dan juga bertungkus lumusnya pihak berkuasa dan juga komuniti orang-orang asli yang turut memberikan sokongan penuh untuk mencari dan menyelamat SAR Puan Jaslinda, dan akhirnya berjaya diselamatkan, Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, dalam kita sibuk menceritakan tentang Puan Jaslinda yang tersesat dalam hutan selama 14 ke 15 hari atau 2 minggu ini, rupa-rupanya dulu sekitar tahun 2008, ada seorang wanita juga, seorang perempuan juga pernah sesat dalam hutan, dan tempoh dia tersesat dalam hutan tu bukan sekejap, iaitu 19 hari. 19 hari. Bagi saya, kalau Puan Jaslinda yang tersesat selama 14 ke 15 hari ni pun, kita dah rasa teruja macam mana dia boleh survive, macam mana dia boleh menghadapi rintangan, menghadapi macam-macam dugaan dan juga cabaran ketika nak survive dalam hutan tu, dengan makannya, minumnya, semua macam mana. Tapi tahun 2008 dulu pernah ada seorang wanita ini yang dikenali sebagai Nur Maisarah Sami'un. Nur Maisarah Sami'un kata dia takkan pernah lupa seumur hidup kenangan yang macam-macam lah. Dia kata boleh jadi kenangan pahit pun dia, manis pun dia, macam-macam bercampur bau ketika itu, yang mana dia tersesat dalam hutan di kawasan Gunung Tahan di Pahang, dan berlaku kejadian ini iaitu pada tahun 2008. 2008. Maknanya kalau sekarang ni kan social media memang viral lah, masa tu memang viral sungguh lah, heboh. Ini pun ketika ni pun heboh dekat di dada-dada akhbar, di surat-surat khabar menceritakan tentang kehilangan Nur Maisarah Sami'un, atau lebih mesra dipanggil dengan Umay. Kejadian ni bermula apabila Umay ataupun Umay Sarah ini, dia dan rakan-rakannya, dia pelajar UiTM, mendaki Gunung Tahan, dan seperti biasa dia orang pacak kemah dan aktiviti-aktiviti tertentu. Dan kemudiannya pada satu pagi itu dia teringin nak turun, nak tengok pokok bonsai, kata dia. Dia nak turun pergi tengok pokok bonsai. Ni dekat atas gunung sana. Dia nak turun sikit nak pergi tengok pokok bonsai. Dia turun, pada tu memang tak jumpa kelam. Dia aim dah, ada satu kawasan tapak perkemahan yang dia mungkin kita kata macam dia aim kat situ lah. Maknanya nanti ni kalau mana aku pergi pun kat situ lah yang aku akan jadi penunjuk arah. Lah kawasan tapak perkemahan tu pun tak ke mana pergi, dia pun tak tahu mana aku nak patah balik. Dia jerit-jerit sebut nama kawan apa semua, dan tak ada respon. Itulah saat-saat permulaan dia boleh tersesat dalam hutan selama 19 hari. Saya bukan berhajat nak cerita semua perjalanan dia, sebab penceritaan dia sendiri pun telah pun membuatkan saya rasa teruja, membuatkan saya rasa Masya Allah. Kalaulah kita di tempat dia, bagaimana nak mengharung, bagaimana nak menghadapi saat-saat getir kawasan hutan tebal yang bermacam-macam bentuk kemungkinan, dengan binatang liar, binatang buasnya, dan juga haiwan-haiwan yang kita pun tak tahu bahayanya, walaupun sekecil-kecil haiwan sekalipun dalam hutan kan. Dan juga soal nak makan minum, pokok ni boleh makan ke tak, walaupun nampak macam familiar, pokok ni boleh ke tak makan, entah-entah dia boleh jadi racun. Air pula, ini yang permulaan dia kata antara pilihan perjalanan dia iaitu dengan dia cari arah sungai. Dia dengar arah sungai, dia turun, dia cari arah sungai dengan harapan untuk nanti dia dapat jumpa balik kawan-kawan dia.
Namun dia ikut arah sungai, ikut. Dalam tak sedar, dah makan hari dah. Makan beberapa hari, dah sampai dia ada rasa. Dia ada rasa macam putus asa. Dia ada rasa macam, ada orang ingat kat dia lagi ke tak ni? Ada ke orang mencari dia? Orang tahu ke? Orang sedar ke kehilangan dia selama ni? Macam-macam lah perasaan bercampur bau. Tapi detik paling cemas sekali saya dengar dia cerita, dia kata dia terjatuh dalam air terjun. Dia jatuh dalam air terjun dengan keadaan dia yang tak pandai berenangnya. Dia jatuh pula dengan cermin matanya tercabut, dan tudung kan, tudungnya terbungkus atas. Dia menggelabah, menggapai sana sini, dan akhirnya dia kata dengan izin Allah, kaki dia macam menapak dekat satu batu yang membolehkan dia untuk timbul di permukaan. Itu sajalah. Ini memang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong hamba-hambanya ketika saat-saat getir ataupun saat-saat yang sangat-sangat mencemaskan ini. Dia pijak atas batu tu, dan kemudiannya dia masih lagi hidup. Waktu tu macam-macam lah dia bayang. Dia kata habislah, memang orang jumpa dia dalam keadaan dah tak bernyawa lagi dah. Semua macam-macam lah bermain di fikiran dia ketika itu. Dan tak berakhir di situ. Dan setiap perjalanan hari demi hari dengan laparnya, hausnya. Dan Alhamdulillah, kata dia dengan berbekalkan coki-coki tu, kan coklat yang panjang-panjang tu kan. Adalah berapa 4 ke 5 tu. Itu sajalah untuk nak jadi bekal tenaga dia sepanjang hari-hari yang dia tempuh, yang dia lalui. Dan satu yang saya teruja tentang Nur Maisarah Sami'un ni, dia cerita, kita boleh bayang orang kalau sesat dalam hutan ni, kebiasaan orang akan lebih membayangkan lebih kepada isu-isu mistik, isu tentang bunian lah, alam jin lah, disorok sana, disorok sini. Saya tak menafikan hal itu. Sebab bagi kita orang Islam, kita beriman bahawa kewujudan makhluk jin itu adalah sememangnya ada. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat di situ Allah Ta'ala sebut tidak aku jadikan jin dan manusia, menunjukkan kewujudan makhluk jin itu sememangnya ada. Tapi janganlah orang kita ni kadang, kalau bagi saya lah, saya kalau orang cerita tersesat dalam hutan, saya lebih concern saya kepada macam mana dia survive, apa kaedah, apa ciri-ciri ataupun apa tips-tips yang dia gunakan untuk dia boleh survive, dia boleh mengharung hari-hari ketika dalam hutan tebal tu. Saya lebih suka nak tahu yang tu. Tapi yalah, mungkin ada orang kadang nak panggil dia kat podcast cerita tentang benda-benda mistik, benda-benda yang menyeramkan semua ni, wallahu alam lah, tak apa, itu minat masing-masing lah. Tapi yang mengujakan saya adalah ketika orang tanya dia, ada tak macam takut, kalau dalam rumah sendiri pun seorang-seorang, gelap pula, walaupun rumah sendiri pun ada risau, duk bayang sana, bayang sini, apalah benda kat di sebalik tingkap lah, apa bawah katil lah, macam-macam. Ini kan pula dalam hutan. Tapi yang saya rasa teruja sungguh, apa dia kata? Dia kata, saya banyak berzikir. Kata Nur Maisarah Sami'un ini, saya banyak berzikir, banyak baca ayat kursi, banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, diulang-ulang. Saat dia rasa dia takut, dia bimbang, dia ulang-ulang baca. Dan dia kata, dia membayangkan pokok-pokok yang banyak tu. Maknanya walaupun waktu malam sekalipun, malam gelap pekat sekalipun, dia membayangkan pokok-pokok tu semua bagaikan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga dia. Yang ni sifat kita nak. Dia membayangkan pokok-pokok yang ada ni, dia bayangkan seolah-olah malaikat-malaikat yang ada Allah Ta'ala izinkan untuk jaga keselamatan dia.
Macam tu. Itulah akidah kita sebagai orang Islam. Bukan lebih membayangkan ni habislah ni apa, ada benda-benda mistik lah apa. Tak. Lebih kepada menjaga merasakan jagaan Allah itu senantiasa dalam perjalanan ketika waktu-waktu yang sangat-sangat genting ni lah. Dan dia ada juga cerita tentang dia tertidur dan dia bermimpi guru dia, cikgu dia yang memberikan isyarat supaya jangan ke mana, duduk situ, dan macam-macam lagi lah. Walau bagaimanapun, sebagai satu pesanan kepada sahabat-sahabat semua, dia sendiri akui bahawa mungkin itu salah dia lah, bertindak sendiri, turun tanpa bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ya, bagi kita pun tak ada apalah sangat nak pergi tengok pokok tu je pun pada permulaannya. Tapi rupanya dalam hutan sana, satu kesilapan boleh membawa bencana yang besar. Sama juga macam di tengah lautan sana, persiapan yang kurang ataupun kesiapsiagaan untuk turun ke lautan dalam itu tak cukup dengan tanknya, dengan segala alat bantu tu dalam keadaan yang tak bersedia, maka nampak macam benda tu kecil tapi ia bakal menjadi musibah besar di bawah lautan dalam sana. Kan? Sebab itu ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan bahawa kita dalam hidup jangan jalan sendirian, jangan jalan seorang-seorang, apatah lagi pada waktu malam. Dalam hadis Nabi sebut, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah manusia tahu apa yang aku tahu, kalau sekiranya jalan sendirian pada waktu malam, maka nescaya kamu tak akan keluar sendirian pada waktu malam. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Dia sebenarnya hadis ini Nabi nak memberi pesan pada kita, jangan jalan sendirian. Malam tu juga menjadi isyarat pada waktu-waktu yang begitu banyak pelbagai bentuk kemungkinan risiko yang boleh berlaku dan menimpa seseorang yang berjalan seorang ini. Jadi ini pun satu tips yang sangat berguna lah untuk kita semua. Dan apa yang berlaku kepada Nur Maisarah ini merupakan satu perjalanan dan pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk kita semua, yang akhirnya pada hari ke-19 dia berjaya survive, jumpa di satu tapak perkhemahan ramai-ramai orang, dan akhirnya dia dapat diselamatkan. Dan hari ini usianya sudah pun umur dia 39 tahun, dan kejadian yang berlaku di Gunung Tahan 2008 ketika dia masih lagi student ketika itu, kata dia takkan dilupakan selama-lamanya. Ya, memanglah ini kejadian yang menggemparkan seluruh negara. Di sok-sok khabar semua cerita pasal kehilangan dia. Tapi satu pengajaran sangat baik untuk kita bersama, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak pada semua sahabat-sahabat yang sudi menonton dan yang komen di bawah. Terima kasih. Semoga ada rezeki, lain-lain kesempatan kita bersua lagi.